kita doakan tu anak kawan-kawan kita yo dapat jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ndak yang Bu. Insyaallah keluarga.
baunya si bungo rampai, harum dirambui putih kasumbu. Nanti kinilah sampai, urang manjapui nan Allah tibo. Buah persamanan kali pulangkan ke Mekengku Datuk Raja Lelo. Jika tidak akan assalamualaikum sama pertama waalaikumsalam sama kembali sama telepon ke Mekengku. Manalah bunyi kurang bersabar. Jika tidak akan aku Datuk permulanan memuadang dengan sambah dan telah HP aku Datuk serta penghulu bayi buntuan sekelali. Nanti lingkar korang mengradak di kampung Bapu Sakonan salini bandori takbiran salini yang bandori tangan lipis di panjang suku atau lebar. Lalu kepasir baik menjelang nadu kaidaman tahan kesedih pade nembah dia ambu indak kata ratok kata bidang indak kapasi sikit indak kapasi namo kadang indak kata bejigala sambanya data sama ambu kamamulangan samban kasih simak dan gunangku barinan sawajai ku kininan kari pulangkan kabakian ku Datuk Raja Lelo nambak sebelah kau jom jika tidak menang selawi salamunangku gedangan gitu palegakan dek adat tentang memandai pusaku timpo menimpo dewangi jawab-jawab hiduplah nama wakia mati nambuari kalau luanya tu kalau boleh ayah dan pembulut nak boleh cantong dan kalau lupa nak boleh peluk katu dan pakai tunggu dengan sampoi kau ini ambo bana mulan kau jadi kikian ayah belum nasib nak menyampaikan katu lalu kemudian kau diangku nampak sebelah kau jual laiko di dalam bari dalam belabi diriku ada jepusaku jika lai ayo katakan lai jika tidak akan nak itu ambo dari bari yang bersahabat mengkau itu
Kena senang pula tiang bawa seratu hati baliau nentua nembak sebelah kapangka. Sekian titah salam nak kembali sambah nak berpun kebakian ku datuk Raja Lelo kumaku. Lah sampai dah kuda tu. Bila sakit itu dahulu kumaku. Rupanya sepanjang mana kuda tu di tanah. Kau didengar lah baik bunyi, kau didengar lah baik bunyi, kau dilihat lah balik rupuk. Kata tebar pun nerami, kata serak pun namanya. Sanang lati menangakan. Bapak tata dong titi ya. Kau dah cukup ni kami sampai kau ujung. Maaf diminta banyak-banyak ampun disalahkan pada urusan. Tapi sungguh pembe itu di rumah pada jauh kali di kampung di mama. Atau kini dek ambo dia duduk tiga duduk dia bercampur dan tu. Malaki kata dia bayi orang yang dia di bawah pakai. Bersabar dah tu sebentar. Di dalam bari je belabih dari kuaduk ke sapo. Bersabar dah tu sebentar. Sebab menanti. Sarapetnya dia mama turun lagi dia tengok dalam. Tapi sementara pun itu dia datuk tibonya. Somba disombakan pada budak tua. Ia datang buat penyaman dari Cina nama pangkat kerja nama boko. Kepada saya terumpu. Tapi suku pada saya terumpu juga pada kita sudah naik. Apa lah si penyaman video tadi itu? Rupanya dia hari bayi ada tibo ketika ada tibo. Di mana beliau nak memulai kantor dan sepatah dengan ada sebuah. Di mana nak bayi itu namanya pada tu ada berjadi ketahanan itu dia beliau. Baik baik. Saja loh. Banyak boleh tambah lagi ketangan tak diulangi ketika tidak diulangi dalam kita bisa tinggal pada saja dia. Kita semua boleh mengok tidak dapat bersalin pada proses kita tidak bisa saja. Di bawah yang beliau kata malam menunggu baju tiga. Dalam hari je boleh tu di dalam kuada itu satu. Baik. Ampun. Antara ambo jumpa Haji tawalak kalam seketika dia ambo sebab dia sebab Haji nanti. Suruh ambo mengok ida mencalik bahawa ambo setuju kata mau selanja. Ya. Dan tangan permintaan ni silap pakai jumlah kerajaan siapa supaya saya nak nyawa hari malam nak nyawa minyak lancar dia lalu sebentar lagi lelok Haji. Nah sampai berapa? Jadi Rupanya kau kata dah sebujuk suara sore itu Bamalan saja nak. Mampu Datuk kita. Sampai yang Mampu Datuk ke sana. Di awal kata nak sepatah tak ada dunia masa kali. Semua terjadi di neraka tetapu di tanah. Sungguh pun terjadi di neraka tetapu di tanah. Nah, dia aku Datuk tiba sama saya. Meladukan mana bang? Sama disamakan pada Datuk. Rupanya penyambang Datuk tadi. Rupanya di sini nama pangkat di nama pokok. Kata kilang-kilang puluh dia kita kalang-kalang puluh di matu. Karena menyampaikan kata sepatah pada sialik di namanya. Allah kau dapat dimulai kan baik mantun. Benar. Nah, dah pada tu rupanya dia saya boleh tidurkan saya buku penjangkaukan dan kapal kalawai dan serta panjang. Dah dapat kata nak sayu pada tu Hati mana dan semayang mana nak bebannya pada tu Lah sampai bang. Sedero. Ada kata lah sampai dan ku datuk Raja Lelo bana tubuh rumahku jika tidak mana bar yang mau pituan nembak sepatah kata sebenarnya. Ayolah sarang bana tiang bawa seratu hati beliau nentu nembak sebelah kapangka. Batu yang kamu pelalukan sekali bang. Ampun. Itu mah buah persembahan kali pulangkan ke bagian kudatuk Raja Lelo jika tidak akan sungguh penang kudatuk nanti bau di dalam syariat hakikat bayi pun zahid dengan batin. Dan selarak sepenuh tipu dan setan yang saja pemakanan selanggam bandu di tengah lalu kata yang sudah diwalut yang perapatan dua kesangki dua dan sambah terserak kena rami lari dan dua perseluan patamu lari kutu yang dan lari budi jadi aku sambah bapun kiri kanan sambah tempun ke bagianku menolak budi buah persembahan. Ajuang banamu kapasiak pelabuh tantang taduk bambai muatan batik pekalongan kaluhun memberi colok salinan sadang kepakaya. Pundo kandung malah payah dapat tanak semanan biu pari dan menggulai. Nasi telantak minta dimakan jua dah taidang tidak disantuk baik kita sepangkalan. Barinan soaja ikut kini kemampu malawan banagam puluh janang kami na menatiang basuh penatingan nyala bilang sampai. Era aku nembetu kayu minta pandang yang berangku nembak sebelah kau juang. Pandang jauh minta dilayangkan pandangan yang termengkikkan pernah bersuci 20 menit digelekan. Di tangan hidangan dan terlantak di hadapan segala kuda itu bayi pun dikariban itu bersama nangku. Laju kuado kurang nampak jadi dukun sentiang kali bilai umpang ke sisi bayi pun gangkian ke diamba. Sarago janang kami sepangka malai negayu. Sekian saja. Lah sampai di bulan.
Bilang sakit batu dah Di rumput. rupanya sepanjang penyamban ku Datuk muka tanah. Hidangan lambai pun ini dipandang pula mai rumput. Rupanya dek Datuk nampaknya lah terkilam-kilam pula dia kita kalang-kalang pula di Datuk. Tentang hidang nak ke tanah. Hidang nak ke tanah lah tiba dari bantuan datang sepanjang dek seratu Datuk nam nanti sepanjang dek. Batu kini hidang nak ke tanah. Kau hidang minta disatu. Kau ayah minta diminum. Kau dakik minta dikakuk. Jauh minta jamu. Batu kini kau ada kurang-kurang saya miang. Kau ada cukup kasadonyo dia minta sisi lebih itu dalam perjalanan. Benar. Baru kini budak tua rupanya tantang hidang dekat tangan. Kau pernah jauh lah kami layangkan pandangan karena kami tukir. Artinya kau rumpang-rumpang bersisi namun budak tua dalam perjalanan kita selesaikan kami itu. Baru kini tantang hidang dekat tangan. Kau hidang dekat tangan artinya banyak lagi pun dari bantuan yang datang sepanjang hari 100 Datuk nanti sepanjang hari. Kau hidang terletak minta disatu. Dia berisi minta diminum. Kau dakik minta dikakuk, kau jauh minta dijambu. Apa sebab itu di situ ni sampai di situ kau selamatkan itu mana betul? Benar. Banyak ini kuda tua tentang bersama kuda tua tadi itu lagi 20 bab itu kuda tua. Kau duduk orang sapi-sapi, duduk bersama berlapang-lapang. Batu kini dia duduk 5-2 bertiga duduk dia bercampur dengan tu. Malaki kata bayor yang dibawa ke pakai apa sabar kuda tua. Lah dalam bayi dalam label. Aku datuk orang kena di mana? Baik. Yang kuda tua jadi bawa sepatah. Yang gua datuk ngaku kamu jalan, hampir datuk kamu aduh. Batu kini datuk sungguh pun datuk hampir. Saya datuk juga datuk yang menambah. Di datuk di kosong. Soalnya disangkakan baru datuk. Rupanya lagi 30 di bayi yang kedua aku datuk. Lagi 30 di silana bapangkat, lagi di bapangkok. Artinya kira-kira puluh di hati beliau. Katakanlah salam beliau di mantu beliau. Artinya tentang hidang nak katang. Yo. Lagi pun dari bantuan yang datang sepanjang ada serta datuk nanti sepanjang ada. Batu kini ucapan daripada silana bapangkat aku datuk. Kau lantak-lantak minta disantung. Kau juga berisi minta diminum. Kau dakik minta dikakuk, kau jauh minta dijambu. Apa sebab lebih itu di situ ni nak sampai di situ kau nak selamat. Habis itu bunyi mana-mana tu aku saya terima nak terima. Betul Pak Haji. Sadar tu. Sepanjang pernah tampak di dekat tangan di dalam bari je berlapis di lengkung adik. Aku ada apa bersebutkan dalam raya. Katut mana. Naklah kena diulang kilim tekan aja, diulang kilim berlapis tikam aja. Tinggal sumpah ada itu saja dah sikit. Baik ibarat betul orang Pak Haji sekadang-kadang apa Pak Haji jujur mudi. Ya. Bahkan tunjuk mudi kita mungkin tunjuk. Habis tu betul. Bangun. Tidak ada berdatuk ah. Lima bola sokar di daru, gugur di tampuk, memilih yang buat. Jadi Banyak berdatuk di tangan. Sampai Yang ke sana. berdatuk itu di kosong. Sampai kamu. Sungguh pun berdatuk seorang dan mengenai tembok. Terapit paket itu dari semangat saudara hati dan di rumah negara. Tapi semantap itu dia berdatuk itu di bersama saya. Lalu kamu. Soalnya saya sama aku berdatuk. Rupanya sepanjang penyaman berdatuk tadi. Nampaknya lah dampak itu ada rodi dengan berdatuk. Nanti dah duduk namanya siodek di tangan. Baru kini hidang pula telah tak perlu di hadapan dia. Baru kini hidang di pandang jauh di layangkan pandang hampir didukirkan tentang hidang ke tanah Allah selamat separono. Baru kini ucapan dia datuk namanya silana bapakah dengan pokok. Kau hidang terletak tak di satu. Lagi negara si bila ingin. Laki minta kakak, minta dijabung. Apa sebab berbeza di situ ni nak sampai di situ kau nak selamat. Kami itu betul. Benar. Baru kini aku datuk ada apa lah buat kakak lawe nak buat rata panjang lah buat peyu petidokan. Nanti juga hatilah sampai itu bahasa ni. Lagi bawa minta berkata ah. Dan tunjuk terima kasih ya. Sayang ni. Telah sampai bangku. Sedang elok. Adang telah sampai dan kuda tu bana perlu tu mangku nimba di tantangan hidangan dan telantaran kul. Jika ia lain belum tentu kerana kau betul tu sekian anak terbilai. Nampi tu ada balik wangku mana serta nembak sebelah kapakah kan nembak pitu wangku yo. Salendang dari Makassar dijual bahasa Solo dibeli anak muda-muda salendang sadang kepakaian. Hidangan dan telantak ambil air yang bukan ke satu kami dipangkan satu pulau baik itu tetap semangkalan mangku tu je dulu. Dah sampai kalau tua. Nang sakit baik itu dalam mangku. Dah kalau tua nak dua petunjuk dia namanya. Nak jangan bertingkah namanya gandang kok bertingkah tu kau rancak bunyinya. Nak dua petunjuk dia kalau tua. Rami pasalnya betul sangka, rami jangan apa kau bilang. Tak pernah itu dipangkal dia kami kui ke ujung. Ayo kau jauh bismillah kami mulai dari bangga kamu. Jom bismillah betul. Nah. Telah tersirat dalam bari balabe sesuai adat di Minangkabau. Berjalan sampai kapate jika balaya sampai ke pulau. Nan dituju kini Allah tercapai kau kasih
sana buat kentang buah, sudah makan laki pada buang. Bule sanang hati rendah buah, iko ale paparun pun tuang. Lah tersirik dalam bari balabe, sesuai ada di Minangkabau. Berjalan sampai kapate, jika balai sampai ke pulau. Nan dituju kini Allah tak capai, kok muka suikilah sampai. Allah pahidang masih jauh kulai, jangan nak minta yuk diparenai. Oi sana basuh tangan, mari makan kita bersama. Sandu nasi isilah pinggan, usah kita baso-baso. Oi sana buat kentang buah, sudah makan. Beliau aku Datuk Raja Lelo. Anak sampai kalau pemakai tempat lain. Pada saat yang begini kemangku Datuk ke tempat itu aku Datuk Lelo. Kinari jumpa panik dia akan pasar rampang hujan. Hati menaruh awak camai serangnya panik kulit tipu jadi belakang saja babong nak terlimu. Usah kita baso-baso. La 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 la. Iko ale paparun pun tuang. La 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 la. Semua pun aku Datuk seorang mau disembah. Disembah je lah ni si mama dia tengok mana. Tapi semantap pun itu dia aku Datuk tibanya. Sambar sampaikan pada aku Datuk. Hari bayi nak tibo itu ke elok nak datang. Kau makan nak tibo dengan kanyang, kau minum nak tibo dengan sayur. Baju kini pada tu ada ibarat namanya hujan tadua, kabut ledak. Tak tampak macam gunung lucik cik datang tu jalan ke itu. Baju ni kini aku Datuk kalau sudah minum makan namanya. Artinya kau berundiang kalau sudah makan. Kau boleh tong sudah makan kau berundiang salah piara. Baju kini aku Datuk dah sudah minum makan namanya aku Datuk kami dah nama ketanggakan namanya antara Suliati terkala dibaca anak bisa pituah di Datuk jadi kami ketangan Lah sampai kawan tu. saja ngalo Adang ketelah sampai dan kudatuk bana puluh temang kudatuk jika tidak akan dinasa panjang panitan kudatuk tadi jika bisik kelas samo kedengaran embo kelas samo kelampauan. ya. Tapi sungguh pun nambah itu disenangkan takkan perlu diambu di papatah mama orang tu kita gerindam adat di Melayu bukan monyo. Apalah nama jadi papatah beliau. Bancah digugut sawah-sawahan dimudik jadikan tapi kita mengambil yang berabu di buah cincin perama tu. Bahasa barang kudatuk perlahan kata nentak budi bahasa capek nak bawa undiang puluh jam kudatuk nak dapat pituan sebenarnya kemang kudatuk aja lo. Dalam bari je lebih di bawah dia pesako Datuk. Indowasa mana tu? Itu mana kau dipulangkan buah persembahan kau ke Datuk Indowasa jika tidak mari nang sewajah kau kini kan nampak tu Datuk yo tani nang nanya betul karak nampak dari pertambahan jika bertanya bukan salah perak jika berundiang kau sudah makan. Kalau disampaikan perlu ada beliau ku Datuk baju lelo nampak sebelah kau jo nak menyampaikan uji terima kasih atau segi selesai kepada kita nampak sebelah kabangkar kau. Lah kata kau dia sambil bawa nyimpai dong karung gaya bak mabek datang dari labakan suasiang jo. Itu alam bagi babi kau Datuk Indowasa. Pas sampai di Datuk je bang. Bilang sekian itu dahulu mana tu? Dan setelah sampai di Datuk bang ke Datuk je bang ke jika tidak kan karena tu Datuk nampak sebelah kau juang kan nak melakukan segi jasiat sebagai kita nampak sebelah pantang. Lain kau dalam bari dalam belakang dia kau ada je pusatku jika lain katung lain jika tidak karena pitu 20 beliau dibarikan baik itu mana tu je bang. Mana mana tu? Baik kau baik itu kau Datuk je bang ke malam mau pergi petitu kelah mau pergi pemudikan di beliau itu nampak sebelah kemari. Ayo bak lalu sekali hendak je mana tu je bang. Lalu kau sampai di Datuk Indowasa. Bilang itu ke mana tu je bang. Adang ketelah sampai di Datuk Indowasa bana apa tu mana Datuk kau tidak kalah bagi pulang mau nampak kerai yang sedikit kamu jadikan lagi masalah dapat nanti yang nambah cakap kamu jadikan Melayu. Kalau bagi pulang mau pintu nambah sepatah kata nas bana batu kamu pulangan kali kau jual mana Datuk Indowasa. Ya baik itu hendak je mana tu je bang.
sudah makan. Yo. Kan sesudah makan saja kau kan namanya. Kalau patut pulang ku nembak sebelah kau jangan nak melakukan siji ju siasat kebakai kami nembak sebelah kepangka. Jika tidak akan nantak kiran-kiran di hati nantak kalang-kalang dan tidak ada baliau nentu nembak sebelah kau juang. Pada nan sewajar kau kini ku mampu tu malah mau bayu ku tidur kalah mau bayi dia pemudik kan jauh baliau nentu nembak sebelah kepangka. Baik pun je beliau datuk baginda basah sekali yang bulan dapat tua daripada beliau. Ayo basiangkan mbak Ari batarangkan mbak bulan nak sampai uji makasih kumangku datuk. Jolelo. Lah sampai ke Datuk. Bilang sakit itu dahulu Ya kumangku. rupanya sepanjang-panjangan ku Datuk nak kata ngaji dah ngalabe budi di pandang lele boleh berupo. Rupanya lah tibo namanya dia ku Datuk jawabannya dari ku Datuk kepada kami yang datang sepanjang ada di namanya. Tidak ada ku Datuk ada kami lah sajuk pada gipe lah dingin bak dibuai. Tapi lah pasangan hati kami nak datang. Batu kini ku Datuk untuk ditimpali namanya ke ku Datuk awak. Dia ku Datuk juga sepatah lain. Sama disambahkan pada ku Datuk. Ya rupanya gabak di ulu tanduk kau hujan gue. Cewek lagi tanduk kau pagi. Kami mana kedatang kami ke rumah ku Datuk kemari. Dia lah barak lah bayar. Lah bondong-bondong kami kemari. Satu tagak tadi lepas nanti kami jadi siria Sirano. Satu dulu letak kamar lagi. Lah sudah kamar lagi kami lah disuruh pulang makan. Kau makan lah timbul makanya kau minum lah timbul yang saya juga. Bawa tu kini lah timbul bab itu tadi ku Datuk. Artinya kau bertanya salah perak kau perutnya sudah. Bawa tu kini kau ku Datuk kedatang kami ke rumah ku Datuk kemari kini gua. Yo kadang kasih kami gua. Bawa tu kini kalau kami datang ke rumah ku Datuk Syarwa Adai. Kau kami melenggang lagi berbuat tangan. Hadi lagi membos di Cirano. Akhirnya Cirano kami ku Datuk kau dicari kalau isinya nampaknya lebih isi selangkok. Bawa tu kini centang Cirano yang ke tangan ku Datuk tu artinya kau Sidi Salim minta dicari. Kau pinang dan subal tadi gatuk. Hati mana Sidi sekapun tadi di punya. Hati mana Sidi kami minta ku Datuk terima. Di mana kami lah datang sepanjang ke rumah ku Datuk. Ayo berterima Sidi kami ku Datuk adik ku Datuk di mana. Lah sampai mangku. Sadang. Adang katalah sampai dan ku Datuk. Kan mbak ondan di tapian jika ku Datuk lah spek menanti mun spek mempayu. Kan nanti belum ku Datuk seperti kau mangku. InsyaAllah. dipulangkan buah persembahan kau ke Datuk baik dosa jika tidak amat sampai puluh penita ada bagian yang tua nampak sebelah kau yang di tantangan celana yang belah ke tangan jika si dia minta dicabi pinang digatuk baik itu tidak boleh yang tua nampak sebelah kau yang badan sewajar kau gini nak pituang baru dibagi mau Datuk pendosa Kau sampai dah Datuk dia bangke. bilang sakit itu dulu mau Datuk Ada kan kalau sampai dah Datuk dia bangke mana terus mana dua jika tidak dan bagi suara itu. Tanjung Sabah untuk dulu tak berdiri di Muaro Tenang Sabah Datuk dahulu mengitaruh tengah di dalam Datuk dia bangke. lah dalam kali dalam labit Bantu bangke Datuk dia bangke juga tidak yang bagi suara tujuh. Butuh balang kanannya putih dan tuang candu pelanun. Sirih punya sedangnya putih dan cuci pelaku dan candu. Malah kami pegang. Tapi sungguh pun baik itu kepada Datuk dia bangke di tantangan segi jasa di tantangan tamu kenalku kepada Datuk dia bangke. Ayo bersiapkan bagi bertarangan mengatakan Lagu sampai Datuk pendosa ada ketelah sampai Datuk pendosa mana apa tu mana kau bisi lah sama pedang lain bawa kelas sama kelompok betul kan bawa pulang saja ke sekau jong Datuk pendosa itu ada yang baju lelo jika tidak akan apa lah menjadi panitanku tadi jika tidak akan ditantangan celana nela katanga jika si dia kayu nak minta dicabik pinang digatok dan iyo nak minta dikunyah karena sanang puluh hati balik mentu nembak sebelah kau jong kan baik tu kemangku Mana kau Datuk?
Baji kok betul kumangku tu malam berpayu katido kalam berpayu dia pemudi kerja beliau nentu nampak sebelah kapangka bayi. Datuk mentari lebih walaupun je beliau datuk begitu besar sekali. Apalah dapat itu daripada beliau. Kan yo kudo balangkan yang nyebutian tersangkut candro pelanonyo. Sidik kun yang sedang lagi putih lah cukup berlaku dalam celana. Malah kami lah dipalegakan puluh kumangku datuk ya. Jika tidak akan makan siria lah menyerah habis manis sampah di pulang. Habis manis sampah dibuang kali dan tinggal di kelangkungan. Maresu marawang tubuh segi yang untuk bertujuannya. Pari nan swajai ko gini ayo nak disampaikan projek mau kasih beliau nentu nampak sebelah kau ujung kata beliau mang kuda tu. Lah sampai ni kuda tu. Bilang sakit betul dalam ngomong. Pokoknya sepanjang ban kuda tu ke tengah, lah dijaga dapat bunyi di pandang abai aku. Artinya kami nak datang sepanjang adai. Lah sajuk pada GP, lah dingin bak dibuai. Nanti lah sana mana hati kami sepanjang adai dan datang sepanjang adai. Batu kini kuda tu nak jalan sama-sama bantu itu beruniang ko pokoknya. Ada tu izinkan kami berunding maka kami nampak dan datang kemari. Jadi itulah kami kesampai kuda tu sama-sama tu. Artinya kedatang kami kemari kuda tu sini sana dah kuda tu canggih. Kuda sekapul ada tu punya. Arti kali dah tidak gaya dalam tuan. Kuda sulam orang tu. Artilah tantu dia ke disabut tantu jalan ke dituri. Ada turun dia ke kita baca. Batu kini kuda tu run dia ke baca ke kuda tu apa. Artinya kini kau bilang nama je kuda tu ah. Kedatang kami sepanjang ada ke rumah kuda tu pada kini kau yo cewang baru lagi gua hujan aku mandong bala suka hujan hari aku kuda tua hati di mana lah tu timbul sini kami hati mana kuda tua yo kami nak bawa kuda tua cerah dai nak bertali kita cerah kami hati mana kuda tua nampaknya kuda tua kau mempunyai kumbang kami ada bunga itu maka datang kami kuda tua nampak tangguhkan kumbang kuda tua je bunga kami wah hati mana semula sepatong kayu kuda tu rupa-rupanya ibu bapa lebih kisik-kisik ketek artinya mana dia tak tuan kata haji kan weh nampaknya beliau tu lah angguk sekeduanya ibu bapa kedua pihak tak tentu jalan kerituri tak tentu lah yang akan dibaca maka di bawahnya lah kita kini ni mama kedua pihak kok gantian kalau putih kok biang kalau cabiak kuda tu artinya mana arti beliau nak menyemando nak menantu nak tarang bari kuda tu nak siang bari nak tarang bulan. Nanti kuda tu nama bapaknya Jas Marizal. Mandehnya Nurlena Munir. Mana aku? Neng kau menakan kuda tu banamu Haji Rifki Rianto Suri. Mana? Itulah kini kuda tu kami meminang kau menakan kuda tu nak membawa kami ke sangka kami ya. Aki balang kuda tu dulu balang tiga kayu nampaknya. Jadi kami bawa pesan kami. Itu ko kuda tu diminta ko sepanjang dia kuda tu wah. Kok jadi kami anak Pak Haji Iman, tu ayah beliau. Ibunya Haja Zulmaidiar. Tu beliau kuda tu Selendang kuning apa tu kok kemenakan ambo kuda tu Nanda Tri Wahdini. Itu mah kuda tu supaya nak biang nak cabi gantian nak putih namanya nak yang cuci bisu rahsia saya orang kayaknya tu kok dibuat tu kita banyak mama kedua pihak kuda tu bertamu kita kau dipilih wah kau dapat minta kami kuda tu wah dia minta peraturan itu kuda tu mintanya kau panjang karek kau sikit boleh kau lebana turun sedikit Sampai dan kuda sedang tu. elok Ada angkat telah sampai dan kuda tu bana perlu teman-teman kuda tu. Jika bisik mengasamu kadang-kadang imbo kelasamu kelampauan. Elok rupu kenalas pemandangan elok bunyi kenalas pendengaran. Tapi sungguh pun nama itu disenankan takkan aku dembo di pepatah mama orang tu kita kebindak adat dari Melayu kau kena monyo. Apa nak menjadi pepatah beliau? Batu sangka jolin tahu bu di Senan Nagari bagawiyong orang makai batik ramu-ramu. Maranti Sabah melangku seketika nambo payuan dia beliau nan tanamu silama bangka kerajaan nambak baju jonat apa perlu pituan sebenarnya melangku dipakai sampai nanti kau itu ditantangan kedatangan beliau kata rumah tangga kita nangku jika tidak akan ditantangan anak kemenakan kita kan beliau ada bunga anak kemenakan kumbang panah disatukan puluh secara adat nak dilakukan puluh nambak secara sarak aku mah ada tu yang dewasa Pak Ilan sewajar kami minta perlu ke kita
gitu nembak sebelah kapangka namanya dek kami ante nama mama baplo dek balik ante nama bapak itu alam buku di balik mana tu dosa. Kalau gua sampai di Datuk Raja Bangke, Bilang saja itu dahulu mana tu. kadang setelah sampai di Datuk Raja Bangke dan sepanjang penitaan Datuk tadi, kok bisa kalah sama kadang-kadang ibu-ibu kalah sama bawah. Tapi sungguh pun baik itu kan dia ada kata pejabat lembaga ke Jawa Tamu. Sebelum kata pejabat lembaga ke Jawa Tamu, mana nanti Datuk ketika Datuk Raja Bangke. Lah dalam wiram belakang. Jika tidak kan di tantangan aku Datuk sebab sebelah kau yang kena melakukan sosialisasi sebagai kita sebab sebelah kepangka kan di tantangan anak akan kita nangkukan yo nama-nama Rifki Riantori sebab kejadian aku Datuk tadi kemana Datuk Raja Bangke kan kumbang di kita tapi sungguh pun itu kemana Datuk Raja Bangke mah lambu payo petido kalah lambu payo pemugikan juga boleh nentu sebab sebelah kemari baik pun ditantang di orang kedua orang tua Rizky Riantori memang beliau ada di rumah tangga dan bantuan aku kepada Datuk Raja Bangke tapi sungguh pun itu kepada Datuk Raja Bangke juga pulang ke tajuk ke Cipuangnya kepada Datuk Raja Bangke sampai Datuk dosa. Bangke itu kepada Datuk Raja Kadang ketelah sampai Datuk dosa lebih ke kami pituan mbak sebentar ketelah sebenarnya aku mau pulang saja sebab kau jauh Datuk dosa. juga itu hendaknya kepada Datuk Raja Bangke Itu mana yang disampaikan buah persembahan kawakian ku Datuk. Jika tidak akan apalah menjadi pangkakatuan ku Datuk tadi. Jika tidak akan ditantang uji yang ku Datuk, uji kedatangan yang ku Datuk nembak sebelah ke ujung ke matanggo ke Minangku. Jika tidak akan kinawi bukan kinawi saja kinawi nak abang bayang bukan kemari saja kan kadang musal suit dan kerja jalan kan begitu manggu. Mana ku Datuk? Jika tidak akan uji mau kasih yang ku Datuk tadi kan ia kena persatukan perlu dia nak kawan kita nangku secara adat maupun secara syarat kan begitu manggu. Mana ku Datuk? Balik ko ba ito kumang Datuk kan malah mau payo pati do kan lang mau payo dia pamudi kan je boleh nentu nembak sebelah kapangka bayi pun je boleh mande je bapaknya pihak Rian Rizky Rian Torin nangko apulan dapat ketua daripada beliau jika tidak kumang Datuk kan mbak ibarat bunga yang putih lah suku jadi buah bunga lah sigla jadi daun ayolah sanang puluh tiba dia berpelakukan sekali hendaknya mang Datuk Jolilo. Dah sampai ku Datuk. Bilang saya itu dalam manggu. Aku kasih dia berterima namanya tunjuk dua barian namanya. Dek kami pertama ku nak tertampung di tempat tangan ku Datuk terima kasih alhamdulillah jawabnya. Batu kini ku Datuk nak jangan sama-sama bantu antara kita namanya. Artinya awak sekali-sekali bertamu gue. Artinya kau bertampuk boleh nak kita jinjang. Kau bertadi boleh nak kita iri. Artinya tantangan anak kita kau kelas 7 kita nama foto pertemuan. Mana? Batu kini ku Datuk di kami tak bayang-bayang puluh dia Datuk nak sampai puluh kita ke gonjejo sipik aye. Artinya kita tantun bila kita kawinkan anak kemenakan kita kok dan bila kita peralihan 5 beraliknya. Itu ke kita baca lah ku Datuk baru ku tentang itu ku Datuk kamu ke tangan ku Datuk bersabar ku Datuk sebentar ini. Lah dalam dalam labeng Namanya gue sikit-sikit boleh baru dia antara ku Datuk. Sungguh pun ku Datuk namanya nampaknya antara kita nampaknya alhamdulillah kalau bertali gua. Mana? Bertali cara ada. Itu kamu perlu jaga bertali cara kamu leh. Mana? Batu kini ku Datuk nampaknya lah bertanya ke bapak beliau kalau dia ambil ke anak daro kan. Kami tentu banyak persiapan segala macam sebagainya. Jadi rupanya lah dihubungkan belum dengan pihak sebelah ku Datuk. Nampaknya lega jauh hari boleh betul. Artinya itu sudah raya haji nanti. Mana? Kira-kira bulan Januari. Antara Januari Februari Bu ya. Nah, jadi nanti ku Datuk di situ saja nanti menyusulnya berita langkoknya ku Datuk Aja berita langkoknya nanti di awal Februari Bu ya. Di awal Februari nanti kita diagi ada ibu bapak keluarga pihak nanti. Bah modelnya nanti akan kalau nikah lah jadi itu di tapi kami ke itu. Jadi aku Datuk saya nanti menunggu apa nanti berita kita selanjutnya nanti aku Datuk. Cuma kira-kira buahnya itulah. Karena pun nanti piang ke ujung namanya aku Datuk ada setuju kita berdua pihak. Nampaknya kalau kita pakcik nampaknya di Februari nanti awal Februari. Karena ada orang dulu berjago kena dua rumah. Batu keras yang kena duanya. Jadi tergantung makanya. Kalau risikonya bisa tu, bisa orang besok kali juga besok bisa pituan. Kau tak bisa berdoa. Itu saya kabar berdoanya. Papanya kari sikit boleh. Lah sampai berarti. Saya elok.
Adang katalah sampai ku datuk pana perlu tuang ku datuk penembak pintuang ku datuk yu Tanjung Sabah aku tu di hulu tegak berdiri di muara tenang Sabah aku datuk dahulu sementara tengah bicara je belum tu nembak sebelah amat. Dalam bari jumlah beko tu dipakai nanti. Ku datuk tadi jika tidak akan pula menjadi pangkatan tuang ku tadi jika tidak akan nak bisa pun ditantang anak kemenakan kita nangko nak disatukan pula secara adat maupun secara syarak kan baik tu manggu. Bana ku tu. Balik nang sewajai kau kini namanya jeko mengaji tentu you dari ahli atau dari asuh kata dari awak. Kau tidak akan sebelum Nabi ditentukan namanya batali tak ada PDW batampun nak boleh ada jenjang betul kata 20 dia. Ya, apa nak? Ya. Balik sewajai kau kini nak jam lalu nak sampai dulu uji makasih kita masa muka sampai yang sekali manggu datuk je lo. Lah sampai ku tu. Ya sekali betul lo. Ya rupanya sepanjang-panjang ban ku datuk tu tidak lebih tinggi pada lebih rupa. Jadi kami lebih bisik lah kami ku datuk. Nampaknya negara hari tu mana terjuduk dari ku datuk ah. Dia masih dekat ti saja nya datuk ah. Dia tu kita ketangan artinya orang yang kita kau kan janji itu kan jiwa kan tanda kami tu. Ayah kita yang ditanda kan datuk. Tancap mana? Ya kau Jadi Lembang Patang je. mana? Oh, untuk saja orang le TDS di luar tu ah. Jalan lah jadi tekalang gini kok kami. Kepulang kita lah jadi tekalang tu ah. Tapi suku pemitu ku dah tu ah. Ancak lah baju TDS dari itu berhitung. Artinya supaya untuk kita buat tak selesai capek kami tu. Mana? Ya nampaknya perundingan kita pun berpihak nampaknya alhamdulillah lah. Sampai saat ini dia berjalan lancar saja. Artinya tiba kita di ketiban tando itu kita lah sesuai ibu timan tando artinya kita lah sesuai nama janji jiwanya kayak tando Mana? atau gini gula tu kunci KP ni dilihat jangan nombak saya terangkan gula tu ya artinya tando kemenakan kita ke labat tadi namanya tentu ada tandonya itu kita ketangan gula tu dan dari kami pada minggu Dah sampai aku. Pada nan suajai ko kini namanya batali ada PDW batampun ada penjenjang ala ko batili. Sampaikan juga datuk Ndosa. Yang tadi kembangkan buah pertemuan kewakilan yang pakai di tentangan tandu menangkuk mana tu. Dari pihak dari Angku Datuk Raja Lelo lah kita terima buah Datuk Raja. Panau. Bani tantangan dari situ ke mana tu Raja. Berapa lalu sekalian tak yang Datuk Raja. Aku sampai datuk Ndosa. Sudah seperti itu ke mana tu Raja. Ada ngetola sampai datuk Ndosa bala babi yang bopi tuan mbak sebentar kata mbak sebenarnya kan bopi lalukan saja kau jauh datuk. Balik orangku datuk Raja Lelo kumangku. ampun Itu manan kali pulangkan buah persembahan kewakilan ku datuk tadi jika tidak akan apalah menjadi uji makasih dan ku nembak sebelah kau juang jika tidak akan batali nada PDW bertampu nada PDW-nya sebagai tandu dan anak menekan kita kamu langsung kata kamu langsung karena memakaikan mbak sepanjang adat melelokkan mbak yang sarakan baik itu manggu mbak jika betul dek kami namanya mbak sebelah bangkakan lalat tapi mau pulun manggu datuk pada nan swajai ko kini katandonya puluh dek kami nak batali nada PDW bertampu nada PDW ayo ke kami sampaikan puluh tando kami nembak sebelah bangka abak mana puluh manggu datuk jadi lo jadi insyaallah kami nanti
kini kuda tu baru berjalan jalan lancar saja. Iya. Nampaknya kini kuda tu nak tiba di ujung. Iya. Artinya kok etong kita pun nampaknya Allah diterima di sini nak pangkal dulu. Iya. Baru kini lah tiba namanya untuk bertimbang tandu, nampak tu artinya kok janji tu kan dia tandu tu jiwanya. Iya. Baru kini rupanya lah kami unjuk kalau timbang tandu pada pihak tu rupanya di pihak kita tadi lah kami unjuk kan tadi lah terima dia beliau senang pangkal yang pokok. Iya. Baru kini tu di pihak beliau lah dia unjuk kena pula pada kita namanya. Nak bersilang tu bertapuk nak sebelah tangan. Nak berbunyi je. Baru kini tu nak kau unjuk nak seunjuk terima. Nak pidol dah tu. Dalam kulit mana isi. Dia lihat ada bukit je lurah ke bukit mau nak pergi ke lurah mau nurul mencari angin jaya. Ke apa lah? Alah tu Nanti. Ya. Pak Haji, Ampun. rupanya pun tadi Pak Haji tak balak kalau tiba di Pak Haji sebab nak pergi betul dia. Ya. Ke bukit mau mendaki ke lurah mau nurul ke bukit mencari angin ke bawah ke lurah mencari air. Ya. Rasanya tolong baju Pak Haji lain sebari. Lain. 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 Akan baju. Pasal apa kata? Bangun. Dah pada tu dia. Yang kali sobak aku dah tu rupanya dia lah bukan jolak nak mau titah sobah kian tadi. Batu kini lampiang-lampiang sampai kita ke ujung. Mana Hati kita lah tiba di timbang tando. Anak akan makan kita wah. Ya kami onyo ke datuk tidak terima. Dia datuk lah tu balik mulu ke kami. Hati bertakut dia nak sebelah tangan. Nampaknya antara kita ke dua pihak nampak aku datuk alhamdulillah. Semoga ikoko diberkati dengan satu naknya. Anak baik makan Tuhan dah, kita. Ya. Tando pula tu kami terima pula tu Nak tarang balik nak siang balik nak tambah bulan lah. lah sampai yang ku. Sedang lu. Adang ketelah sampai yang ku datuk mana perlu tumangku jika tidak malah babi pulang bobi tuan nembak sepatah kata lah sebenarnya. Jika tidak akan ditentangan katando kami nembak sebelah ke bangkang kalau batang 50 dan ku nembak sebelah ke ujung. Mbak jika betul malah senang pula hati kita nembak sama yo. Sama-sama kita doakan pula anak kawan-kawan kita yo. Dapat jadi keluarga dan sakinah mawadah apa maaflun dak yang aku. InsyaAllah pada tu. Di rumah negara kau tapi semantap pun itu dia pun datuk dia tiba sembah saya. Dia tak aku. Di tidak takut di sambal di timah manung kato batang ada ke di titi dia jajak nak ke tikam. Di tikam jajak ke cupu diulang kato ke timbang. Batu kini kan kuda tu wah jauh kan buat dok kuda tu. Nampaknya kuda tu di air lah berempat petang juga nampaknya. Nampaknya balai rasa sampai ke pulau. Berjalan rasa sampai ke batik. Artinya mana kuda tu aku ini kami dah sampai di Niamah Pulau Paca. Batu kini kami nak datang sepanjang dek ke rumah kuda tu kini kuah. Kau duduk dalam buat selo kau tak nak merelakan. Kok panik lah dia duduk lah panik. Togak nak melangkah ni. Pulang ke tempat masing-masing. Sejujurnya dimintakan isi kepada silang ke pakar ke dunia pokok. Itu minta ke kuda tu. Lah sampai yang tu. Sudah lo. Ikan banamu lumbu-lumbu ke karang mencari makan tak mungkin dapat kena tanggut bukit ditahan kena yu. Mananti sabah mulang kuda tu seketika menjelang tibu panitahan nak bawa gundian jang kuda tu nak dapat perlu bituan sebenarnya mangku. Di nanti kuda tu Allah sama sauji semoga suik kita sama nangkapkan betul mangku. Mana kuda tu? Bari nan sewajah kong itu tantangan permintaan kuda tu tadi sebelum kata wajawai lembaga yang bersambui. Nanti kiban dia tidak boleh nentu nembak sebelah ke bangka ke kuda tu jika tidak akan nak sampai puluh ni kita nama sama kita pati puluh jadi doa ke bak mana puluh mangku. Senelo kuda tu dapat. Ayo sampaikan saja boleh mangku. Jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هب لنا من الصالحين اللهم هب لنا من الصالحين اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا تقبل دعاء اللهم هب لنا من أزواجنا
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Ghafar ya Ghafur Rahim. Pada pagi hari ini ya Allah, kami kedua belah pihak telah bersepakat untuk mempertemukan anak ponakan kami sesuai dengan sunnah-Mu ya Allah, sesuai dengan adat yang berlaku di negeri kami, adat bahasa di syarat bahasa di kitab Allah, syarat mangato adat memakai. Ya Allah, sesuai dengan prosesi yang telah Engkau ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah-Mu terhadap hamba-Mu yang telah Kamu pertemukan sebagai perjodohannya, yang kami ikat sebuah tali pernikahan, yang akan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kami telah mengikuti semua prosedur sesuai dengan sunnah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami telah melaksanakan prosesi peminangan dan bertimbang tanduk antara anak keponakan kami ya Allah. Kedua belah pihak sudah sepakat ya Allah untuk melangsungkan pertemuan dua keluarga besar ini ya Allah. Kami mohon ridha-Mu ya Allah. Kami mohon ridha-Mu ya Allah. Engkau ridai pertemuan mereka ini ya Allah dalam sebuah ikatan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah untuk melanjutkan generasi kami, generasi yang saleh dan salehah ya Allah, yang melaksanakan ajaran agama-Mu dan melaksanakan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kedua pasangan yang akan pertemuan ini yang sudah kami lakukan, yang namanya melakukan pertunangan ya Allah. Bukakan pintu hati mereka ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, sehingga cita-cita mereka melaksanakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tercapai dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kemudian secara adat ya Allah, karena memang dalam agama-Mu adat yang baik sesuai dengan sunnah Nabi-Mu, disetujui dengan sunnah-Mu, al-adah al-muhakkamah, adat yang baik itu dapat dilaksanakan sebagai alat pelaksanaan hukum agama-Mu ya Allah, sesuai pula dengan ajaran agama Islam yang telah kami anut selama ini, bersatu dengan berkulindan dengan adat Minangkabau yang kami sebut adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ridai acara yang kami telah laksanakan pada pagi hari ini ya Allah. limpah curahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, rezeki dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menunggu suatu hari yang kami sudah sepakati bersama-sama, pelaksanaan pernikahan di antara anak keponakan kami ya Allah. Selamatkan acara ini sampai ke ujungnya ya Allah, sampai kepada prosesi akhirnya dan penyelenggaraan walimahnya ya Allah. Ridai perbuatan kami ini ya Allah, berikan kesehatan kepada kami lahir dan batin. Sesungguhnya perjumpaan di dalam pernikahan bukanlah pertemuan dua orang anak manusia, tetapi adalah pertemuan dua keluarga besar ya Allah. Keluarga kami yang di Solo dan keluarga kami yang di Batu Sangkar ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, tautkanlah hati kami dalam rahman dan rahim-Mu ya Allah, sehingga keluarga besar ini dapat semakin membangun generasi yang saleh dan salehah. Allahumma hab lana minas salihin, Allahumma hab lana minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tumanan kadi pulangkan buah pesambaran kuda tu tadi jika tidak kaninan sepanjang panitanan kuda tu tadi ni laka tangah jika tumalah ambo payu patido kalah ambo pai dia pemudik kan jebalion nentu nembak sebelah kabangka bayi pun jebalion nentanamu silang bapangka ka baju nembak pejunjung sekali apalan dapat pitua daripada beliau. Kata awak, kata pakalu, kata kia tampek sudah di tengah kata perbincangan kata datang dari yangku. Jika adat kelata batu intan sarak lantau jedulah abi adat di belakang panjang sudah sarak keniyo dia kira. Kata angku kata tawalak latibo di walaknya pandang latibo di alamat tembak latibo di sasaran. Basi surui bapantang kanai basi jambu sahnya kanai lah kanai kami de bari lah telingkuang kami de balabe. Allah sifat malapeh kata beliau kumang kuda tu.
Tapi kan ada pula bana baliau nan tanamu silang mapangka kerajaan mbak punya sekali. Jika tidak akan ditantangan kedatangan angku kurang kata sambut, kau duduk pada kurang pada tampainya hati kau kurang sanang, anta makan kau kurang kanyang, minum kau kurang saju ya. Ayo bila Jumaat pula kami sepangka ke diberi apa sabab mangku itu. Nak sanang pula hati kami malapeh mangku itu. Dah sampai kuda tu. Bilang sakit itu dulu mangku. Rupanya sepanjang penyaban kuda tu nak tanah. Didangarlah baik bunyi dipandang pula baik rupa. Nampaknya yang kuda tu bersama lama. Artinya mana ada puluhan takilan-kilan di hati tekalan-kanan lima tu. Artinya nak sama-sama sanang gitu. Berpisah kami tu. Mana? Pokok berbaiklah bertinggal lah. Artinya mana rupanya nak takilan-kilan dari kuda tu. Kok tadi kok kurang tenanti di kami. Mana? Kok kurang tersapu di kami. Kok duduk dah pada tampiknya. Dan cik lain kau makan kau dah timbul dengan kanyang. Kau minum kau dah timbul dengan saja. Itu nang gampang hati kuda tu kau mantun. Mana mangku? Ada kuda tu Dia ambil tadi ke kuda tu sebelum nombor sambahkan sebenarnya tadi lah boleh sebenarnya sebab bulu-bulu tadi. Artinya kau makanlah timbul dengan kanyang. Kau minumlah timbul dengan saja. Kau kami tadi dah Datuk Danti Yusirano. Lah Datuk Duduan kami dilapi pemadani nerancang. Kau duduklah pada tampiknya kami. Jadi Datuk Sapo kami tadi nyoah. Artinya mana kuda tu raso-rasonya tidak kekurang kuda tu tidur kuda tu mungkin berlebih rasanya kok kelaya. Cuma kami bitu bulu kuda tu Yo nak jangan sama-sama bangku bulu datuk nak jangan sebelah lo tapi yang diticik weh. Yo kami nak datang tadi ke rumah kuda tu. Wah. Yo mungkin kok kurang sopan kami datang tadi. Kok telangkan sekaki kiri kaki kami kok tak pijak selapik kuda tu di kami. Artinya mana lah cetam perenang kami buat makanan seperti kok di tak lata kaca kami di mamang lata rabo. Ayo babari lo kami maaf dengan kuda tu nya. Nak sampai kuda tu. Sedang lo. Adang kata lantai dan kuda tu bana perlu teman kuda tu jika itu maka mang kuda tu dek kami namun silang mapangka kerajaan mbak punya sekali. Tak kalau lapik ke di kamar lampu ke di salai namanya izin serata jemaah bayi pun lazim anak dahulu dulu kami bagi uang kuda tu. Ini bagus itu kita sama-sama rasakan satu kuda tu Sama-sama mangku. Iya. Apa atau gini kuda tu limbago tadi dah berputih lantak lah bacik jadi berdiri kami. Mana mas? Lah sebab malapeh mangku. Ya. Ya, assalamualaikum saja tu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kami Sama-sama. semangka malapeh.